bagi yang super ikut lah ya. So Bunda nak bagi yang Bunda buat banyak record bang. I prepare so many record yang bila Bunda change, Bunda pun tiba-tiba wow. Bunda nak buat penguasaan diri dulu you all. Suddenly everything in my house pun different. Cucu Bunda datang, wah do you know macam baik Sister Sabila pun tak peluk Bunda tapi datang nak peluk see, nampak tak, all of us are evolving, becoming a better. So Bunda rasa insyaAllah 319 dah tak tambah dah kan. Okay, so Bunda nak buat record, Bunda panggil super record penguasaan diri. Bunda nak tengok you all rasa malam ni rasa super atau tidak. Takut Bunda yang seorang perasan kata super kan, you all tak rasa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bunda nak buat satu super record penguasaan diri. Sebab you all semua dah belajar kan, tapi Bunda nak record balik untuk kita jadi orang yang sangat jelas dengan diri kita. Kita boleh kuasai diri kita. Kita tak terkesan dengan orang. Okay? So Bunda rasa kalau kita ada skill ni, sangat besar impact dia. Okay, insyaAllah. Suara okay Zata? Jelas Bunda. Music okay, suara okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mengapa aku kini memiliki jiwa yang stabil dan tidak mudah goyah walau diuji. Ya Allah, mengapa aku begitu bersyukur dan yakin dengan kekuatan dalaman yang Kau anugerahkan. Ya Allah, mengapa aku kini mudah mengawal emosi dan bertindak dengan sedar dalam apa jua keadaan. Ya Allah, mengapa aku semakin tenang ketika tekanan melanda dan mampu membuat keputusan yang matang. Ya Allah, mengapa aku menikmati disiplin tinggi dalam menjaga masa, lidah, tindakan dan niat. Ya Allah, mengapa setiap keputusanku kini selari dengan nilai Islam dan penuh hikmah. Ya Allah, mengapa aku hidup dalam keseimbangan antara fizikal, mental, emosi dan rohani. Ya Allah, mengapa aku semakin bijak mengurus tenagaku dengan penuh kesedaran dan niat yang jelas. Ya Allah, mengapa aku tidak lagi dikawal oleh kemarahan, tetapi oleh kesedaran dan kasih. Ya Allah, mengapa setiap ujian kini aku sambut sebagai medan latihan untuk mengukuhkan diriku. Ya Allah, mengapa aku sangat menghargai rutin pagi dan malam yang memberi kekuatan jiwa. Ya Allah, mengapa aku kini sabar dan matang ketika bercakap dan bertindak. Ya Allah, mengapa aku sentiasa mengambil tanggungjawab penuh atas kehidupanku. Ya Allah, mengapa aku mudah meninggalkan tabiat buruk dan menggantikan dengan amalan yang menyucikan. Ya Allah, mengapa aku semakin faham tujuan hidupku dan hidup dengan tenang serta bermatlamat. Ya Allah, mengapa aku bebas dari belenggu nafsu dan tekanan emosi yang melemahkan. Ya Allah, mengapa aku melihat setiap cabaran sebagai peluang untuk naik satu tahap kesedaran. Ya Allah, mengapa aku suka menyendiri untuk menyucikan fikiran dan menajamkan intuisiku. Ya Allah, mengapa aku bijak menangguhkan kepuasan demi mencapai matlamat jangka panjang. Ya Allah, mengapa setiap tindakan dan kata-kataku ini berpandukan ketenangan dan kefahaman. Ya Allah, mengapa setiap hari aku mulakan dengan kesedaran tinggi dan niat yang murni. Ya Allah, mengapa aku kini mampu mengawal keinginan makan, hiburan dan perhatian dunia. Ya Allah, mengapa aku berasa puas bila berjaya melawan godaan kecil demi masa depan yang besar. Ya Allah, mengapa zikir dan istighfar menjadi pelindungku daripada tindak balas emosi spontan.
Ya Allah, mengapa aku kini lebih fokus membaiki diri daripada menyalahkan orang lain? Ya Allah, mengapa aku tidak lagi reaktif dan mampu melihat setiap provokasi dengan hati yang jernih? Ya Allah, mengapa aku mudah memaafkan dan tidak menyimpan luka dalam hati? Ya Allah, mengapa aku merasa kemenangan sebenar ialah bila aku berjaya mengawal diriku sendiri? Ya Allah, mengapa aku hidup dalam tunduk yang tenang, bukan kemarahan yang membinasakan? Ya Allah, mengapa semakin aku tunduk kepadamu, semakin aku menguasai diriku sepenuhnya? Ya Allah, mengapa aku semakin menikmati fokus, sabar dan latihan seharian dalam membina kekuatan jiwa? Ya Allah, mengapa aku bangga dengan setiap kemenangan kecil menentang nafsu yang menghancurkan? Ya Allah, mengapa disiplinku membuka pintu rezeki dan keberkatan dalam hidupku? Ya Allah, mengapa aku layak memimpin orang lain kerana aku sudah berjaya memimpin diriku sendiri? Ya Allah, mengapa aku menjaga lidahku walau ketika emosi bergelora? Ya Allah, mengapa aku tidak lagi dikawal oleh emosi negatif tetapi oleh cahaya iman? Ya Allah, mengapa solat dan ibadah menjadi sumber utama kekuatan jiwaku setiap hari? Ya Allah, mengapa aku bertenaga dan aktif kerana aku hidup dalam semangat menyebarkan kebaikan? Ya Allah, mengapa aku hidup dengan produktiviti yang penuh keberkatan dan hala tuju? Ya Allah, mengapa setiap tindakan harian aku kini selari dengan niat, visi dan misi jiwaku? Ya Allah, mengapa malamku kini penuh dengan refleksi, taubat dan kekuatan dalaman? Ya Allah, mengapa aku tenang dari bertakbir dan yakin setiap yang berlaku adalah latihan cipta-Mu? Ya Allah, mengapa aku tidak takut cabaran kerana aku tahu ia medan menguatkan jiwaku? Ya Allah, mengapa aku tidak lagi mudah dipengaruhi oleh pandangan luar kerana aku yakin pada dalaman? Ya Allah, mengapa setiap kritikan menjadi cermin untuk memperbaiki bukan melemahkan? Ya Allah, mengapa dalam konflik aku memilih akhlak tinggi dan tutur lembut sebagai kekuatan? Ya Allah, mengapa aku tidak lagi membalas dendam tetapi membalas dengan doa dan kasih sayang? Ya Allah, mengapa aku hidup dengan pilihan yang bebas bukan reaksi bawah sedar yang luka? Ya Allah, mengapa hidupku kini penuh makna, penguasaan diri dan kebahagiaan yang Kau redai? Alhamdulillah. Okey, tadi yang penguasaan diri. Lepas tu Buddha nak beri you all tentang silaturahim. Okey, so ini silaturahim insyaAllah. Lepas ni doakan boleh nak beri you all kun fayakun. Pernah dengar kun fayakun? Pernah? Dahsyat ni. Boleh nak try Siri code whether it works for you all lah. Okay. So siapa yang, if I get something ni, of course platinum get the priority. Okay. Pasal orang yang ada komit untuk life coaching. Dan tadi Bunda kata apa, ilmu ni tidak akan hilang, tak boleh dicuri. Duit boleh you all. Ya. So insyaAllah untuk seterusnya kita akan buat record super silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini record super record silaturahim. Setiap satu ini berbuat sangat berjalan menyentuh jiwa, akan membawa unsur kesedaran diri dan jiwa akan bertumbuh dengan baik dan you akan jadi orang sangat contributing sebagai satu pencetus kasih sayang dalam keluarga dan masyarakat. So Bunda buat dengan nada sangat reflektif, penuh dengan misi jiwa untuk jadi baik. So 49 super record silaturahim, jiwa penyambung kasih dan cahaya rahmat Allah. Ya Allah, mengapa aku kini sangat bersyukur kerana Kau beri aku peranan menyatukan hati-hati yang renggang dalam keluarga.
Ya Allah, mengapa hatiku dipenuhi cinta dan belas ihsan yang memancar kepada setiap ahli keluarga. Ya Allah, mengapa aku semakin memahami bahawa setiap insan dalam keluarga hadir untukku salurkan rahmat. Ya Allah, mengapa aku tenang bila menjadi pendamai dan penyembuh luka-luka silaturahim yang lama terpendam. Ya Allah, mengapa setiap pelukan dan senyumanku menjadi cahaya yang mencairkan ego dan menyuburkan kasih. Ya Allah, mengapa kau beri aku hikmah untuk bercakap dengan lembut dan menyentuh jiwa mereka yang pernah menjauh. Ya Allah, mengapa aku semakin yakin bahawa setiap perbuatan kecil yang penuh kasih sayang adalah amalan besar di sisi-Mu. Ya Allah, mengapa aku bersyukur menjadi jambatan antara generasi, menyambungkan yang tua dan muda dalam jiwa. Ya Allah, mengapa setiap langkahku untuk menyambung silaturahim membuka pintu rezeki dan kebahagiaan luar biasa. Ya Allah, mengapa aku diberi kekuatan untuk memaafkan bukan kerana manusia, tapi kerana cinta dan redha. Ya Allah, mengapa aku semakin jelas bahawa silaturahim adalah ibadah yang menyembuhkan jiwa dan menyucikan hati. Ya Allah, mengapa setiap mesej, panggilan dan kunjungan yang aku lakukan terasa bagaikan dakwah halus penuh keberkatan. Ya Allah, mengapa aku dipilih menjadi contoh kepada anak-anak dan cucu dalam menjaga hubungan keluarga dengan kasih. Ya Allah, mengapa aku terus berkembang menjadi insan yang menyatukan bukan memisahkan. Ya Allah, mengapa aku kini mampu melihat perbezaan dalam keluarga sebagai warna yang indah, bukan punca perpecahan. Ya Allah, mengapa aku dipenuhi inspirasi untuk mendoakan dan menenangkan jiwa-jiwa yang bergolak dalam keluargaku. Ya Allah, aku ikhlas walaupun kadang tidak dibalas kerana Kaulah sumber balasan. Ya Allah, mengapa aku semakin menikmati peranan ini sebagai pencetus ketenangan dalam suasana kekeluargaan. Ya Allah, mengapa dengan menyambung silaturahim aku merasa hidupku lebih bermakna dan penuh rahmat. Ya Allah, mengapa aku kini sedar bahawa aku bukan sekadar ahli keluarga, aku adalah penyambung kasih-Mu di dunia. Ya Allah, mengapa setiap luka lama dalam keluargaku Kau ubah menjadi kekuatan baru untukku memimpin dengan kasih. Ya Allah, mengapa aku dapat melihat keindahan dalam setiap ahli keluarga walaupun mereka sedang diuji. Ya Allah, mengapa setiap maaf yang aku beri membebaskan jiwa dan membukakan langit rahmat. Ya Allah, mengapa pertemuan keluarga ini menjadi ruang penyatuan roh bukan hanya jasad. Ya Allah, mengapa aku semakin mengenali blueprint hidupku yang sebenarnya sebagai pemulih hubungan dan pembawa nur. Ya Allah, mengapa aku bahagia dapat mendoakan kebaikan untuk mereka yang pernah melukakan. Ya Allah, mengapa Kau bantu aku melihat ujian hubungan sebagai medan latihan kasih sayang sebenar. Ya Allah, mengapa semakin aku bersangka baik terhadap keluargaku, semakin terbuka hatiku menerima dan dihargai. Ya Allah, mengapa aku merasakan kehadiran-Mu setiap kali aku merendahkan ego demi kasih sayang. Ya Allah, mengapa Kau beri aku rasa kemenangan yang sebenar ketika aku berjaya menyambung kasih, bukan memutuskan. Ya Allah, mengapa aku kini sedar bahawa memberi kemaafan adalah bentuk tertinggi cinta kepadamu. Ya Allah, mengapa aku melihat keluargaku sebagai amanah-Mu, bukan milik untuk dihukum atau dinilai. Ya Allah, mengapa setiap usaha kecil untuk menyapa dan menyantuni membawa impak besar dalam hati mereka. Ya Allah,
mengapa aku semakin ikhlas melayan, semakin ikhlas dengan keluarga. Bukan kerana mereka sempurna, tetapi kalau cintakan silaturahim. Ya Allah, mengapa doa-doa aku kini membawa lembutnya hati-hati yang pernah keras dan luka. Ya Allah, mengapa aku dapat menjadi suara hikmah yang mendamaikan, bukan menyakitkan. Ya Allah, mengapa hidupku kini lebih ringan dan luas kerana aku memilih kasih sayang sebagai jalan hidup. Ya Allah, mengapa silaturahim yang aku pelihara kini menjadi sumber kekuatan fizikal, emosi dan spiritualku. Ya Allah, mengapa kau jadikan aku magnet cinta yang menyatukan semua hati dalam keluarga ini. Ya Allah, mengapa semakin aku menyambung silaturahim, semakin aku menjadi insan yang layak masuk syurga. Ya Allah, mengapa setiap ziarah dan hadiahku membawa rezeki berganda dari langit dan bumi. Ya Allah, kenapa kau beri aku kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin kasih dalam keluarga. Ya Allah, mengapa setiap kalimah baikku dalam keluarga menjadi benih pahala yang tumbuh selamanya. Ya Allah, mengapa aku kini mengerti bahawa setiap hubungan baik adalah jalan menuju husnul khatimah. Ya Allah, mengapa kau pilih aku sebagai pemulih keturunan, pemimpin jiwa yang menyambung warisan kasih. Ya Allah, mengapa setiap kali aku memilih untuk mencintai, aku sedang memuliakan tugas khalifah. Ya Allah, mengapa silaturahim yang aku jaga ini membawa keberkatan dalam seluruh aspek hidupku. Ya Allah, mengapa kau beri aku lidah yang lembut, hati yang bersih dan tindakan yang membawa penyatuan. Ya Allah, mengapa aku kini benar-benar menikmati hidup sebagai penyambung kasih-Mu yang hidup dengan misi jiwa yang luhur. Alhamdulillah, syukur. Puas hati you all. Siapa rasa macam super? Siapa setuju ni super? Assalamualaikum Bonda. Because Bonda sampai kini memang I don't know what to say. Tapi dia datanglah keadaan saya sangat memalukan Bonda. InsyaAllah. Yang mana penguasaan ke yang silaturahim? Dua-dua. Sebab saya fight dengan benda ni. Sebab saya buat big changes in my life kan Bonda. I understand. Allah is growing you. You are doing very well, Faida. I can feel it. You are going to really quantum leap your life. Because the realization you are having is very powerful. Allah. You're going to do so well. You're going to do so well. I need this. Sebab esok saya akan jumpa orang yang penting. Dan kelas ni memang memberi saya kekuatan luar biasa. Untuk pada hari esok. Subhanallah. And I don't know why boleh nak bagi orang ilmu kun fayakun ni. Faida, guna ilmu kun fayakun ni. InsyaAllah, you're going to be really gunakan record kun fayakun pada you all. It's even more deep. Di mana ilmu kun fayakun ni, bila apa you nak is aligned in takdir Allah. Sebab tu kita doa, ya Allah, ya Tuanku, izinkanlah aku menginginkan apa yang kau sudah takdirkan kepada Asyad. Boleh dengar ni lama, Agim. Nanti kita berkehendak apa yang kita Allah nak beri, kita hendak. So kun fayakun ni, bayang hidup kita macam game tau. Your possibility banyak. Allah dah beri, your choice. You know, lompat. Macam main video game, tekan lompat sana, lompat sana. So sometimes kita nampak satu je. Kita lompat same one. Kita tak improve. Tak increase our immunity of taqwa dan iman. Ya. Okay, bersedia untuk kun fayakun? Bunda akan beri summarization dulu what is kun fayakun. Ingatkan dalam Quran, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kun fayakun, Yasin tu kan? Kun fayakun. Lepas tu Fasubhanalladzi. Okay, so apa dia ilmu kun fayakun? Okay. Actually kalau tengok dari segi science, dari segi everything, memang sangat dahsyat ilmu ni. Contohnya kan, kalau Bunda bagi 3 record. Okay, just to know. If you say, Ya Allah, mengapa setiap doa ikhlas yang aku lafaz, ya, ikhlas, menjadi kenyataan indah seperti kun fayakun darimu. Maknanya you kata gini, berdoa,
Ya Allah, aku yakin, aku minta ni, memang dunia kata impossible, tapi Engkau kata kun fayakun. Ya Allah, sampai. Aku yakin. Nombor 2. Ya Allah, mengapa keyakinanku hari ini cukup kuat untuk membuka keajaiban rezekimu? Keajaiban. Sebab apa? Yakin. Tadi kita ikhlas, now kita yakin. Yang ketiga, ya Allah, tadi you doa, you ikhlas, and then you buka pintu dah. Ya Allah, mengapa hidupku ini berada dalam aliran kun fayakun, penuh rahmat dan magic. So tidak ada macam gundah gulana, risau, tak ada. Macam Rumi kata apa? Kita dilahirkan dengan kepak. Kenapa nak merangkak tu? So ini maksudnya ialah potensi Allah beri dalam diri kita sangat. Tapi provided kita sedar, kita tenang, dan apa kita buat selalu yang kehendak Allah. Dan apa yang orang kata impossible boleh. Dan ingat kata Imam Ali, dia kata apa? Sayyidina Ali, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlepas darimu, walau seluruh dunia menghalangnya. Ini hakikat kun fayakun. Sebab bila Allah kehendak, semua hijab akan runtuh, ya Allah. Hijab akan runtuh. Kena yakin, ya Allah. Orang yakin akan tidak akan tu. Bismillahirrahmanirrahim. 14 kun fayakun. Ya Allah, mengapa setiap doa ikhlas kun fayakun? Ya Allah, aku rasa tenang walaupun belum nampak jalan, kerana aku yakin Kau akan kata jadi, maka ia jadi. Ya Allah, mengapa aku semakin mudah percaya bahawa mustahil itu hanya ujian sabar sebelum kun fayakun berlaku. Ya Allah, mengapa aku rasa disayangi ketika semua jalan tertutup, kerana Engkau Maha membuka, ya Fatah. Ya Allah, mengapa setiap kali aku berserah sepenuhnya, upah ajaib dengan izin-Mu. Ya Allah, mengapa setiap yakin dalam hati aku menjadi kunci kepada pintu-pintu keajaiban. Ya Allah, mengapa hatiku kini dipenuhi cahaya keyakinan dan rasa cukup. Ya Allah, mengapa hidupku hari ini rasa seperti hidup dalam keajaiban fayakun yang berterus. Ya Allah, apa aku yakin bahawa Engkau akan memadai keperluanku sebelum aku sempat meminta. Ya Allah, mengapa aku merasa rezeki, peluang dan rahmat datang beriringan setiap kali aku husnuzon, bersangka baik padamu. Ya Allah, mengapa aku dipertemukan dengan orang-orang yang membuka jalan kepada rahmat-Mu. Ya Allah, mengapa doaku yang paling dalam dijawab dengan cara yang paling tidak kusangka. Ya Allah, mengapa tenangnya menjadi sebab datangnya penyelesaian dari langit. Ya Allah, mengapa keajaiban datang setiap kali aku mengosongkan hati daripada was-was. Ya Allah, mengapa aku semakin yakin bahawa Engkau tak pernah mengecewakan hamba yang yakin kepadamu. Ya Allah, mengapa semua impian yang baik menjadi mudah apabila aku letakkan niat kerana-Mu. Ya Allah, mengapa aku merasa tenang walaupun dunia sibuk, kerana aku tahu Engkau sedang mengatur dengan indah. Ya Allah, mengapa rezekiku kini datang dengan penuh cinta, bukan ketakutan. Ya Allah, mengapa aku semakin terlatih hidup dalam zikir dan doa yang penuh harapan. Ya Allah, mengapa setiap patah kata dan niatku membawa energi doa yang kuat ke langit. Ya Allah, mengapa aku terinspirasi untuk berfikir besar
kerana aku tahu Engkau Maha Kuasa mewujudkannya. Ya Allah, mengapa aku tak lagi takut gagal? Dan aku tahu Engkau boleh ubah semua dengan satu kalimah jadi. Ya Allah, mengapa saat aku putuskan untuk yakin, bantuan-Mu datang seperti ombak yang tak pernah berhenti. Ya Allah, mengapa setiap penantian kini terasa penuh makna dan harapan. Ya Allah, mengapa aku belajar bersyukur sebelum menerima. Kerana itu kunci kun fayakunmu, sangka baikku. Ya Allah, mengapa aku semakin faham bahawa realiti bermula dari niat dan sangkaan terhadap-Mu. Ya Allah, mengapa aku bangkit setiap hari dan bahawa keajaiban sedang berjalan di belakang tabir. Ya Allah, mengapa aku semakin suka proses sabar kerana aku tahu hasilnya akan ajaib. Ya Allah, mengapa aku merasa Engkau sentiasa dekat dan menjawab walaupun belum aku lafazkan. Ya Allah, mengapa aku terdidik untuk melihat hikmah dalam setiap kelewatan dan halangan. Ya Allah, mengapa Kau hadirkan jalan jika aku berserah sepenuhnya tanpa putus asa. Ya Allah, mengapa aku percaya rezeki bukan di tangan manusia, tapi di bawah kekuasaan kun fayakunmu. Ya Allah, mengapa aku merasa doa yang ku tanam dahulu kini tumbuh satu demi satu dengan indah. Ya Allah, mengapa aku semakin yakin bahawa keyakinan adalah suara dalam jiwa yang menggerakkan realiti. Ya Allah, mengapa keajaiban yang kecil membuka pintu kepada keajaiban yang lebih besar. Ya Allah, mengapa aku dilatih untuk tidak mengeluh tetapi memilih untuk percaya. Ya Allah, mengapa setiap keputusan yang aku buat dalam cinta dan redha menghasilkan hasil terbaik. Ya Allah, mengapa aku dihantar kepada ilmu yang menguatkan imanku dan membuka realiti baru. Ya Allah, mengapa aku sedar bahawa ketika aku berhenti takut, rezeki datang tanpa halangan. Ya Allah, mengapa aku diberi kekuatan untuk terus percaya walaupun belum nampak apa-apa. Ya Allah, apa Engkau ajarkan aku bahawa tenang adalah bukti paling besar kepada keimanan. Ya Allah, mengapa aku sedar bahawa kun fayakun hanya berlaku pada hati yang bersih dan yakin. Ya Allah, mengapa aku yakin bahawa Engkau sedang menulis takdir terbaik untukku sekarang juga. Allah, mengapa setiap amalku hari ini seperti memberi izin dan berkata jadi. Ya Allah, mengapa aku merasa begitu terhubung dengan kekuasaan-Mu saat aku berzikir dan berdoa. Ya Allah, mengapa aku tidak lagi mempersoal masa, kerana aku tahu Engkau Maha tahu bila terbaik. Ya Allah, mengapa semua pintu yang tertutup menjadi peluang untuk melihat kekuasaan kun fayakun-Mu. Ya Allah, mengapa aku merasa hidupku adalah manifestasi cinta-Mu yang maha hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan selama ini kita sangka buruk. Betul tak you all? You always say apa kita dapat ni usaha kita belum usaha kuat, kita belum doa kuat. Dia gini, seolah-olah you all okay, ini kata Rumi ke siapa dia kata? Apakah kita ni one drop in the ocean? Ataupun kita ocean in one drop? Apa maksud dia? Tengok gambar ombak tu. Apakah you all satu drop dalam ocean yang banyak tu? Maka kita rasa kecil. Tapi kalau kita ocean in one drop, yes, ocean in one drop,
So kita ada semua you all. You have everything, nothing is missing. So ocean in one drop. So drop kita, drop kawan kita. So we are in our own ocean. Drop, drop, drop. So kita tak usah sibuk drop orang. Tak usah is drop. You have everything, potensi all. Cuma kita tak ada kaitan dengan Allah je. Itu saja you all. Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Lepas Bonda baca, sebenarnya hujan lebat kat rumah Haji Bonda. Hujan lebat. Kena hujan ni. Allah Akbar. Rekod ni bagi Haji yakin diri Haji lagi kuat Bonda. Allah Bonda. Macam Allah pernah. Ha? Roh kuat sangat Bonda. Yang hujan lebat sekarang. Faham? Kita dengar rekod Bonda ni, Haji lagi feel lagi confident apa yang Haji tengah buat sekarang Bonda. So much. Hidup bersama Allah tu dia panggil hidup bersama Allah ya. Bersama Allah. Buat kerana Allah. Nak kembali ke rahmatullah. Tu jalani je you all. Kita ada semua ya. You are the ocean in one drop. Thank you Jaya. Thank you for being consistent. Thank you. Assalamualaikum Bonda. Salam sudah. This one dia bukan kata another level dah, dia straight to the universe, straight to the moon Bonda. Memang ialah macam kita setiap daripada diri kita ni kan, kita mempunyai impian-impian, especially macam seorang ibu kan. I take myself as a reference lah. Sebagai seorang ibu, apabila kita dah berkahwin, banyak benda-benda yang kita nak, tapi kita macam ada benda yang kita boleh buat, yang kita boleh laksanakan, tapi kita mendahulukan keluarga kita, macam tu Bonda. Ada benda-benda yang kita nak, tapi sebenarnya which is dululah Syida yang basement adalah Syida kata tak payahlah Syida, you are a mother now, tak payah nak dream sampai melangit sangat apa semua kan. Jadi tapi bila Syida dah belajar dengan Bonda, dream Syida tu macam Allah macam bisik satu persatu dekat Syida. It's like a sign yang Allah akan, all your wish will be true, one by one I'll give to you, macam tu Syida. I can feel that. Dan malam ni Bonda buat kufayakun ni, kufayakun ni Syida memang selalu amalkan setiap kali hujung doa Syida, kufayakun untuk kita dah bayangkan dia confirm jadi Bonda. Jadi benda tu menguatkan lagi lah malam ni. Dan lepas rekod dah tak ada pisauan dah Bonda, rasa lega, macam tunggu je benda tu datang. Macam tu Syida, satu persatu Allah akan datang, Allah akan bagi at the right timing. So Alhamdulillah malam ni apa yang Bonda nak bagi pada kita orang, Syida rasa, I'm sure semua dia bagi, semua rasa. So you guys korang tak payah risau, satu persatu Allah akan bagi. Alhamdulillah. Thank you so much Bonda. Thank you so much. Thank you so much. Just before I go on live, I don't know, I feel so much love for siapa nak join malam ni. I don't know why. I feel so much love. Bonda rasa nak beri banyak pada you all malam ni. That's why Bonda buat super record, buat kun fayakun. Bonda boleh rasa many of you banyak hajat. Tapi macam was-was, what if tak jadi, you know. Alhamdulillah, thank you. Anybody else? Sabrina. Di momentum terakhir, and Bonda bagi yang kun fayakun ni macam dia macam seal all other records. Sebab apa yang kita nak ubah tentang diri kita kan dah record, means that kita seolah-olah dah dapat semua. Dan kadang-kadang of course kita ada doubt sikit, tapi this kun fayakun is keyakinan yang ya Allah, semua yang aku nak jadi ibu lebih baik, aku nak jadi isteri yang lebih baik, semua tu it seals off. That's how I felt tonight. Macam masa Bonda sebut tadi nak bagi pasal Sabrina dengan kun fayakun tu, dah rasa macam this is something different. Lepas tu Bonda cakap, tengoklah Bonda nak bagi ke tak, ya Allah. Macam ya Allah, tolonglah Bonda bagi. Sebab I feel like for me, personally pun memang I need it. Sebab Sabrina dalam satu situasi yang banyak Sabrina share dengan Kak Aida semua. Betul Bonda, kita dalam fasa yang nak berubah, tapi keyakinan tu kadang-kadang ada, tak ada. Tapi sekarang ni record yang Bonda bagi kun fayakun tu, dia dah seal off everything. Macam all potential is there. I just need to
Align. Align, correct. Align and receive it. That's it, Bonda. Dan keyakinan pada Allah tu lah yang jawapan dia. Selama ni kita macam, walaupun kita tak yakin diri, tapi kita yakin Allah tu dengar dan dia akan bagi. Dia buat semua. Dia buat semua. Thank you, Bonda. Thank you for hearing me. Thank you. Johanna nak cakap? Silakan. Thank you. Johanna angkat tangan, silakan. Assalamualaikum. Salam Johanna. Bila saya dengar Bonda punya 3 rekod tadi, saya punya pengetahuan tentang metafizik sains tu, Bonda, kita tahu dari segi sains dia memang dah power kan, Bonda. Kita tahu semua yang kita nak dah ada dah. Seperti dalam Al-Quran cakap, minta je apa kita nak, kita boleh dapat, tapi halangan tu pada kita. Dan Bonda dah keluarkan semua daripada rekod-rekod tu. Saya rasa saya dah tahu jalan saya macam mana nak dapat. Alhamdulillah, saya awal atur jalan saya satu Bonda. Saya belajar dengan Bonda ni. Even yang untuk kelas teen tu, Bonda, saya kan tak ada anak kan, Bonda. Tapi Allah adakan anak untuk saya belajar tu dengan Bonda. Allahu Akbar. Saya rasa Allah atur semua seperti apa yang saya minta awal-awal saya nak belajar dengan Bonda dulu. Sekarang saya cuma tinggal gabungkan je pengetahuan saya tu dengan macam mana saya nak buang clearkan diri saya supaya saya dapat macam apa yang kita tahu dalam metafizik tu, Bonda. Terima kasih Bonda bagi rekod tu. Saya tahu rekod tu memang boleh bantu saya sangat laju daripada biasa, Bonda. Terima kasih, Bonda. Thank you. Okay, I just tell you, Kun Fayakun ni sebenarnya dia combine hakikat kehambaan kita, kekuatan niat kita dan doa. Okay? Dan semua rahsia Allah, apa nak berlaku. So dia sangat, dia boleh ajar state of being, be. State of being tu, energi daripada qalbun salim kita. Dan rezeki tu datang semua izin Allah. So, selagi you all tak clearkan hati you cannot. You cannot, you all. Sebab tu tazkiyatun nafs tu penting. So, banyak tempat dalam Quran sebutkan fayakun, tetapi sebenarnya dia bukan sihir ke, it's just keyakinan tinggi terhadap kudrat dan iradat Allah. Dia berlaku bila niat kita bersih dari syak dan ragu, no doubt. Limiting belief is tak ada kun fayakun. Boleh ke? Boleh ke? Ya ke? Habis. Sebab tu kalau kita dengar orang cakap tu, ni tak ada harapan. Macam nak buat mata ke Bonda kan? Nanti datang balik tak? Isi tak? Dah tahu dah. Jadi ke? Boleh ke? That one you doubt. You tak ada kun fayakun lah. Tak ada yakin. Okay? So hati kita bersih, bersyak dan ragu. Kemudian amalan kita mesti konsisten. Takwa, sabar, syukur. You kena takwa. Because takwa ni rezeki tak disangka-sangka jalan keluar. Any problem. So every time apa cita-cita jadi orang takwa. Muttaqin. Bonda pernah dapat ini formula masa Bonda buat forum perdana ke dengan ulama lah. Siapa kenal Dr. Abdul Aziz Hanafi. Bonda dia tengok kan, Muhayyan ni Pak Zain nak cakap. Okay, apa dia? Rukun dia kata. Islam, iman, ihsan. Lepas tu takwa. Lepas tu syukur. Oh Pak Zain, ya. Maknanya untuk kita syukur mesti takwa. Untuk takwa mesti ihsan. Untuk ihsan mesti iman. Iman Islam. So, Muslim, mukmin, muhsinin, muttaqin. So kalau kita dalam always syukur, tu boleh kata bangun first thing syukur. Apa dapat takdir syukur. Dapat tak suka alhamdulillah. Sama je, asalkan takdir je, something happens, takdir Allah. Alhamdulillah. Tu highest ibadah is syukur. Okay, so kita dalam takwa, sabar dan syukur. You fikir macam dia, bulan pun, untuk bulan penuh, bukan immediate, sikit, bulan sabit, separuh. Even the moon takes time. So Allah knows. Betul Allah beri bulan penuh, bulan kosong, tak Allah beri sikit. Macam itulah, that is sunnatullah. Okay? So kita untuk dapat kun fayakun, kita state of being of yakin. Hakul yakin. Tunduk dan berserah pada Allah. So bila kita doa, let go je.
InsyaAllah khair. Tak dapat lagi tak apa. Timing kan Allah tahu what's the best time. Sebab tu Bonda ingat dulu masa Bonda nak rumahkan, cakap ayahanda, Bonda doa lepas kahwin, Allah kurniakan aku rumah yang baik pada waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. Tu je. Nak cucu pun cucu waktu zuriat yang baik, waktu baik keadaan. Every time zuriat yang baik, waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. That has been Bonda punya style of living. Every time nak apa-apa terbaik. Biar Allah atur. Dan pesan ayah Bonda, Muhaya, kau doa Allah atur terbaik hidup kau. Tu je. Allah atur hidup aku. Kau tahu keadaan. Kau atur ya Allah. Kau atur. So sebab tu this word hasbunallahu wa ni'mal wakil is the strongest word you can use. Sebut sama-sama kepada hasbunallahu wa ni'mal wakil. This one's magic you all. Apa-apa susah hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bayangkan kita wakilkan Allah untuk semua. Nak apa lagi you all? Kita nak pindah anak apa cari wakil. Nak bertanding pun wakil. Ni Allah wakil kita. Nak apa lagi you all? Terus la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay? So maknanya bila kun fayakun ni bukan kita mengarah aku nak, tapi berasa I go to a place in theory untuk aku layak. You want to be in a place, you go to jam, to duduk tempat tu, Allah kata kun fayakun. So kita mesti earn, worthy, deserve for Allah to give us kun fayakun, takwa, syukur, sabar. Tu je you all. Maknanya kita nak dapat benda kat dunia ni, kita boleh panggil rezeki. Rezeki ada dua, rezeki physical, rezeki batin, tak nampak. Rezeki spiritual, rezeki ilmu, rezeki kesedaran, rezeki hati lembut, itu rezeki mahal. Rezeki rumah kereta tu low. So kalau kita sedih pasal tak dapat rumah besar, tak kereta besar, that means rugi. But you sedih tak dapat kefahaman, tak dijemput majlis ilmu, tak rasa nak jadi baik, itu rezeki besar you all. Rezeki kesedaran. So kun fayakun is a state of being in which you sangat takwa, yakin, sabar, syukur. You seolah-olah kita ada dewan agung untuk nak beri crown. Ada orang duduk luar pintu. Memang tak dapat lah. Ini you pergi tepat duduk depan. Agung, nak ambil dah. Macam tu kita dengan Allah. Deserve. You put in a state of being, you deserve to have kun fayakun from Allah. Tu yakin. Okay? So sebab tu tak logik kan? Tak logik. Tu kena magic tu. Okay? So contohnya, how to get kun fayakun. So kita cuba buat 3 perkara ni you all. Yang pertama, bila you doa dengan yakin. Yakin. Kalau maksud dia kata assume of the feeling fulfilled. Itu never go that. Itu non-Muslim. Dia panggil law of assumption. Tapi boleh tukarkan pada sangka baik. Kan you nak masuk magical marriage, nak masuk kelas ni. Okay, assume aku dah masuk dalam kelas. Because kalau aku tak masuk, that means aku dah ada satu kelas untuk menjadikan ibadah paling panjang. Aku disebut ibadah nak sembahyang 5 waktu. Tapi ibadah yang everyday ni, bukan aku dengan diri aku saja, aku dengan suami, aku dengan anak, dengan mertua. Because marriage is what? Suami, mertua, ipar, duai, cucu, menantu, the whole thing. So kalau akun ada kelas ni, apa halangan dia? Kun fayakun. Yakin. In the state of syukur, sabar, takwa. Cari takwa, banyakkan taubat. Okay, so doa dengan yakin. Yang kedua, kita mesti yakin siapa yang kun fayakun ni rezeki yang tak disangka-sangka. Itu again ayat 1000 dinar. Siapa dapat disangka? Orang yang takwa. Okay, yang ketiga, bila kita perhatikan betul-betul dalam hidup ni, kadang-kadang kita jadi sakit, tiba-tiba some people sakit dia baik je. Boleh know a few people dia macam tak logik, tapi dia baik. Sebab apa-apa saja kun fayakun. Tetapi kita janganlah sampai tu sangat kita tak berubat. Kita berubat, tapi know that yang heal tu bukan ubat tapi Allah. Okay? So dari segi, if we're talking about quantum physics, heart brain coherence, semua tu you all, it's all scientifically boleh explain. But again, bila kita dalam keadaan tenang, syukur, takwa, you dalam coherence. Masa tu you become very giant magnet for good things to come.
Okay? So, Alhamdulillah. Thank you. Assalamualaikum.